Kalau anda ada masalah, tak kisah betapa besar sekalipun, antara benda paling berkesan untuk bantu menenangkan anda, self-talk. Besar masalah aku ni kan? Mula-mula mungkin aku try buat ni kot, lepas tu aku tengok macam mana nak buat. Bercakap perlahan dengan diri sendiri, sama ada pasal pelancaran anda, cara anda nak selesaikan masalah, atau macam pujuk diri, aku boleh buat ni kan. Benda ni bukan benda pelik, tapi benda ni sains. Kajian menunjukkan yang self-talk ni dia boleh stabilkan emosi, turunkan aktiviti amigdala, pusat stres dalam otak tu, naikkan fokus, kawalan diri, dan bagi rasa jelas dengan apa langkah seterusnya. Yang paling penting, untuk elak emosi tu menguasai. Jadi kalau anda tengah kusut, cuba cakap perlahan-lahan dengan diri anda sendiri. Sebab kadang-kadang penyelesaian tu dia ada depan mata, cuma otak anda tak relax.